mengumumkan ketibaan yang amat berhormat. Stop dulu video ya. Jom dengarkan sedikit penerangan video berikutnya. Assalamualaikum geng. Apa khabar semua? Subscriber. Terima kasih kena setia bersama channel ini. Dan juga aku nak minta maaf kepada semua subscriber. Ada yang tanya, 2-3 orang tanya lah. Dah kemana pergi ke? Dah beberapa bulan yang update video. Aku minta maaf lah. Kerana disebabkan tugas kerja aku start daripada puasa itu sampailah raya tu. Ada kerja lah. Ini adalah hasil yang kami dah buat lah. Tapi minta maaf geng. Video tu aku terdelete geng. Minta maaf geng. So jangan dapatlah nak pandang semua hasil kami ni. Tapi aku dapat selamatkan second aja. Nanti boleh tengok macam mana kami buatnya. Lepas tu kami dalam tu kami ada buat craft tangan juga untuk tetamu istimewa kami yang datang ke kampung. Nanti kita boleh tengok sama-sama lah. So sekarang ni insyaAllah aku akan cuba update dalam beberapa video untuk kita kongsikan bersama aktiviti kami dekat kampung dan juga dapat kongsi ilmu lah dekat kawasan kampung kami ni. Kampung kami ni besar tapi alhamdulillah lah cukup lah untuk penduduk tu duduk di tempat ni. Alhamdulillah sekarang ni selesa lagi lah. Ni bau kena congkoh geng. Kau kena congkoh, kelas kau apa congkoh. Ini buat pelebaran sungai. Bagi mengelakkan banjir daripada GPS lah. Tempat-tempat yang Selangor. So inilah hasilnya. Sungai yang dulunya kecil telah menjadi besar. Untuk melebarkan jalan sungai supaya lancar banyak banjir. InsyaAllah lah kat sini. Setakat ni dah 2 kali hujan dan banyak banjir lah. Hujan satu tu yang paling besar lah. Yang kedua tu yang bawa besar. Pertama tu besar. Tapi alhamdulillah dia sampai dekat kawasan ni aja. Kawasan kat atas tu. Ada banjir kat situ aja. Dan yang sampai ke atas Nun. Kalau ke atas Nun tu dah confirm kat hilir tu banjir. Itulah kami punya cara pemandangan kami dekat sungai ni. Inilah sungainya. Buat masa sekarang ni dah tahu dah berapa hari dah ke, mungkin disebabkan hasil daripada penambakan tukar ataupun tahu lah daripada mana kehnya, tapi memang kehulah lagi lah sekarang ni. Inilah sungai kami. Okay geng, kita sambung balik ke video yang aku cut tadi. Okay geng, let's go. Oke, sambung balik video. Telah hadir ke sini untuk menjamu selera. YB okey YB? Okey YB ya. Kaki sakit ke YB? Kaki sakit ke? Oh YB pergi surau tadi? Oh UMNO. Okey YB. Tak apa, kita parti-parti apa pun boleh. Parti sumpit pun boleh sini, tak ada masalah. Jangan bukan gila. Asal usul nama Kuang tak? Asalnya dari YB? Dari mana-mana YB? Kuang. Ada yang satu buk lagi aku tahu. Wah. Siapa wah tu? Jangan macam-macam dengan dia tu. Kalau ngayal tu aja lah. Jangan main dia tu. Iyalah. Badai. Kalau Kuang nyapa lagi? Yalah, balau ngayal tu. Wah, kayak dai. Ngacau. Ish. Ada kita ngayal itu ke situ dari je. Jangan ada dekat dengan tunya. Iyalah. Bahaya dia tu. Ini apa? Kuang ngapa lah? Mungkin lama tu ya. Uyang ya kau yang. Yang baju putih kelabu ada Capku Eyang kami. Dia agak pandai mengobati orang sakit. Bersama kita saksikan cara perubatan tradisionalnya. So ni air dia kan? Air tu bagi apa? Jangan bagi apa nama? Penawar dia. Air penawar. Jangan bagi apa? Sedok tu ya. Kalau Melayu sendu kan? Teduh.
Air biasa. Lepas tu dalam dia daun apa ya? Dan bulai. Dan bulai, lepas tu dengan kunyit. Kunyit sikit. Kunyit hidup sikit. Ni lah. So kita akan mula mengunyang je. Mula menganyam kah? Apa namanya? Mengalit. Mengalit. Alin start pada mana yang? Dah pernah. Sini. Bismillah. Di sini dia ni. Selalu kat situ lah. Sini jadi di sini. Ni di sini. Untuk siapa yang tahu ada sadok ni ada satu nama dia halak je. Halak dia susah nak hilang. Dia punya sadok dah tu. Kadang 4 hari 5 hari. So cara nak bagi hilang dia macam ni lah. InsyaAllah setakat ini boleh lah uyang ya. Boleh hilang lah. Alhamdulillah. Slow sikit lah. Dah 2-3 hari, tapi amat juga lah 2-3 hari baru hilang. Esok lagi sebiji je. Esok kelas lah. Esok kelas. So last kan. Esok buang itu dia punya itu. Dia punya sama siapa dia nak buang lah jauh-jauh. Dia punya apa nama? Selak dia itu. Dia punya nanti dah Lalu dah tu. Dah habis ambil. Buang lah jauh-jauh. Dah tu dah? Okey. Apa Mari dia kita pandang apa adatnya. Okey, mari kita pandang. Malam kita dapat kenes moyang kan? Jarum. Jarum. Jarum itu. Tapi halus lah, jarum halus moyang kan? Orang itu apa di kawat tu orang itu. Orang sembunyi. Orang apa? Orang menyan. Punya barang. Sekarang tadi lah. Dah hilang dah, dah habis dah. Sekiranya malam yang bang dia tu lah. Last tu lah, ya. Soalnya dah niat lah benda tu. Esok kelas, ya. So last. Ya lah. So macam ni lah cara uyang untuk mendiktek. Keadaan ini diulang sebanyak 3 hari. So ni uyang kami. Dia lah yang tolong untuk sembuhkan apa semua lah. Ini aja punya air. Inilah penawar. Inilah penawar. Kadang-kadang tu, kalau nak uyang macam mana aja lah. Sebab ni kita kena ada pewaris dia lah uyang gen. Eloknya nak kursus lah. Aku sengaja pun haik sahai. Tulis saja, senang. Uyang gen. Senang, tulis saja. Okey. Uyang dah start nak japi lah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Bisa biar sampai ke bumi bisa Sama-sama tu yang mana kita inilah. Kita anti kah? Kita mau tweet. Kita YouTube. Ambil sayur apa semua. Inilah uyang. Yang bisa kegemaran uyang. Apa uyang?
Yang bisa apa? Sambung. Yang bisa betul tamtik lah. Tahu betul? Tamtik mambang hilir sungai ni. Oh. Hilir sungai pun dulu dia tamtik mambang hilir sungai yang bisa kuat. Dia itu lah orang sama belajar dengan dia lah. Itu boleh dimuat uang itu. Yalah. Saya ingat tamtik. Kita cuma tawakal aja lo yang kan. Alhamdulillah lah dengan kalau berubat dengan uyang ni nyak pernah elok lah. Ramai juga orang kampung lain pun datang juga uyang kan. Daripada kampung asli lain pun datang untuk apa berubat dengan uyang kan. Tamtik mamang di sungai itu dia lah jahat. Siapa menawar tok ini paling putih namain. Ini paling putih menawar sekian bisa. Satu tahu la ilaha illallah. Tadi kan bisa betan ini paling putih bisa betan. Satu tahu la ilaha illallah. Kita hanya tawakal aja orang itu. Kita hanya merancang, Allah menentukan juga kan. Eloknya elok, Allah juga yang buat. Kita minta Allah lah. Betul cara minum macam mana uyang? Hah? Cara minum macam mana? Macam itu lah kita buat. Minum 7 kali kan? Minum 7 kali. Bismillah 7 kali kan? 7 kali. Lepas tu? Ha? Lepas tu sabuk dah kalahi? Lehi. 3 kali? 3 kali juga. Oh. Bismillah juga. Macam malam aja, macam aja kau malam kau yang kan? Iyalah, kalau ikut elok lah. Betul lah, aku hari ini dah kurang sekali yang. Cuma malam dah kuat lagi lah. Itu betul. Gang jangan makan dulu ni kali. Itu kata-kata. Gang pula. Atau macam dah masak kan? Buih-buih ni. Tapi bila dah masak jadi putih pula ya.